Nama apa? Nama Syera. Nama apa? Lain sekali lah. Kau cakap lah 1, 2, 3 take. Aku Tak ada. terkejut. Dia memang macam ni. Oh ya ke? Ha. 1, 2, 3. Nama apa? Syera. Oh, Syera. Syera. Ya weh. Okey, mantap tu. Umur berapa sekarang? Umur sekarang dah 23 dah. Oh, okey lah lepas ni. Nak ada plan masuk AI tak? Masih dalam fikiran lagi Masih lah. lagi Takut nak mencuba sebenarnya. Try lah mencuba. Balik. Tolong balik. Budak-budak AI yang tengok, tolong tag. Jangan pakai kabel. Aku tak nak pakai kabel. Tak ada pakai kabel, nak sendiri Ya, lah. aku berjuang sendiri. Awak nak bantu kau ni. Aduh, malu lah aku, malu. Soalan paling famous. Pernah bercinta tak? Pernah lah. Kisah cinta aku paling hit. Oh, nak paling hit. Okey. Dengan dia lagi ke dah putus lah? Dah putus dah, Putus Alhamdulillah. dah, Alhamdulillah. Macam mana boleh putus tu? Dia dah rasa macam dah tak sehaluan kot. Macam aku dah tak boleh masuk dengan dia. Dia pun dah tak boleh masuk dengan aku. Maybe aku adalah seorang yang anxious dan dia seorang yang avoidant. Dia masalah ke apa dia akan avoid. Sebab dia memang jenis yang avoidant lah. Aku jenis nak jawapan cepat. So bila things tak happen macam yang aku harapkan, so that aku back off, dia pun step back. Macam tu Kau macam gelabah sikit, kau nak cepat lah. aku macam, kenapa ni? Ada masalah apa? Ceritalah kenapa you kenapa macam ni? Okey, contoh kalau dia tengok video ni sekarang, yang lama tu, apa yang kau nak cakap kat dia? Teruskan apa yang kau tengah buat sekarang. Good luck for you and be grateful sebab kau dah one step pergi dekat benda kau tengah buat sekarang. So good luck. Siapa lagi buaya, lelaki atau perempuan? Siapa lagi buaya? Aku jujur perempuan lah. Sebagai perempuan paling gatal dalam Malaysia, akulah perempuan gatal tu. Jadi aku adalah buaya.